Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang pagi ni saya ada dekat kebun, kawasan kebun yang saya tinggal dalam 2 bulan lebih lah. Bulan puasa pun tak datang. Sebelum puasa 1 bulan pun tak datang, 2 bulan lah. So pagi ni saya ada dekat kebun. So tengoklah view sekeliling. Masa bulan puasa, bulan 1 itu hari saya misi rumput. So sekarang ni lah keadaan 2 bulan dalam kebun. So saya cadang pagi ni saya nak misi rumput. Start pada sini dulu, tepi ni. Membawa ke tepi ni dulu, kawasan ni dulu. Okey, mari saya nak set up dulu saya punya mesin. Okay. Ni bahagian ni, nak tahunya ni untuk pengetahuan ni bahagian bawah lah. Saya akan buat bahagian bawah sebab bahagian bawah ni nanti tengah hari dia panas. So di bahagian atas sana, kalau tengah hari dia redup, pokok banyak lagi sana. So bawah ni, so okey lah. Itu hari musim kemarau, pokok pun, pisang pun tak ada mati, semua okey, alhamdulillah. So saya set up dulu lah. Saya misi rumput bahagian sini. Okey, kejap saya cakap.